Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Manager PA Dr. Muhammad Syukri selaku saya punya pensyarah bagi subjek Course ISPA. Baiklah, saya Muhammad Irfan Biazlan Shah akan menerangkan tentang amali kebakaran pada hari ini. Jenis-jenis alat pemadam api yang kita ada. Kita di sini ada 6 jenis pemadam api. Yang pertama iaitu water mist. Selalunya kita akan gunakan di bahan pepejal seperti kayu, tekstil dan kertas. Seterusnya dry powder iaitu serbuk kering. Selalunya kita akan gunakan di cecair mudah terbakar, gas mudah terbakar ataupun bahan elektronik. Seterusnya CO2 iaitu carbon dioxide. Kita gunakan di cecair mudah terbakar dan bahan logam. Serta pun boleh guna untuk bahan elektrik. Kemudian kita ada wet chemical iaitu bahan kimia basah. Kita akan gunakan di minyak masak sahaja. Yang kelima adalah air, water. Kita gunakan di bahan pepejal. Dan seterusnya foam. Kita akan gunakan di cecair mudah terbakar. So setiap alat pemadam api ni mempunyai label dan setiap label tu ada color yang tersendiri untuk memastikan kita mudah identify, mudah kenal pasti alat-alat pemadam api ni sesuai dengan jenis kebakaran yang mana satu. Baiklah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang punca kebakaran. Yang pertama iaitu membiarkan streka panas menyala. Streka ni apabila kita biarkan begitu saja, plate bawah dia tu, plate besi tu akan sentiasa memanas. Apabila sentiasa memanas, apabila sampai satu masa, kain yang berdekatan dengan streka tersebut akan terbakar dengan secara dia. Mungkin dia akan start dengan hangus dan dia akan jadi lama-lama dia akan merebak dan menyebabkan boleh berlakunya kebakaran. Seterusnya, punca kebakaran yang kedua ialah bahan mudah terbakar berdekatan dengan api. Mungkin kita tak perasan, kadang-kadang kita masak, ada di sekitar alat memasak kita tu terdiri daripada bahan-bahan mudah terbakar seperti plastik, kertas atau seumpamanya. Jadi, bila kita masak, mungkin kita rasa alatan-alatan tu ataupun kertas-kertas tu, tisu tu tersebut berada di jarak yang betul. Tetapi, bahan yang disebabkan masakan kita tu boleh menyebabkan takat nyala kepada sesuatu objek tersebut tercapai dan menyebabkan boleh berlakunya kebakaran. Jadi, punca kebakaran yang ketiga ialah penggunaan wayar yang rosak. Kita boleh lihat pada rajah tersebut, kita boleh nampak bahawa wayar-wayar pun sudah terkeluar. Kita pun boleh nampak tiada pelindungan lagi pun. Jadi, apabila wayar ini telah terrosak ataupun tercabut dia punya daripada saluran getah dia, ia boleh menyebabkan lintah pintas apabila wayar neutral bertemu dengan wayar live. Di situlah punca-punca kebakaran sering terjadi. Kadang-kadang kita tak sangka bahawa alatan yang kita guna tersebut ialah dah rosak, tetapi disebabkan kita ingin simpan duit ataupun tidak mampu membeli peralatan yang baru, kita masih menggunakan peranti yang masih kita rasa selamat. Tetapi ianya tidak selamat. Akhir sekali, punca kebakaran yang sering kita lihat ialah penggunaan pelak yang berlebihan. Penggunaan pelak yang berlebihan ni sangat tidak digalakkan kerana apabila banyak pelak yang sedang berfungsi serentak, dia punya soket boleh menjadi sangat panas dan menyebabkan cairan pun boleh berlaku. Di situlah puncanya berlakunya kebakaran. Jadi langkah yang terbaik adalah satu pelak, satu soket. Itu yang terbaik. Kembali dalam rancangan kita pada hari ini, bersama saya pemadam api jenis serbuk kering ABC powder berlabel biru. Jadi, apa fungsi pemadam api bersama saya pada hari ini? Saya ingin menjelaskan cara penggunaan pemadam api yang sebenar. Kita akan guna sistem mnemonik iaitu PAS. P, pull, A, aim, S, squeeze, S lagi satu, swap. Okey, baiklah. P, PAS, pull yang pertama. Okey, di sini di pemadam api dia terdapat pin. So, kita perlu tarik pin ni bagi make sure dah tercabut, baru kita boleh ke langkah kedua. Langkah kedua adalah aim. Ni, nozzle dia kita halakan ke api ataupun
ke punca kebakaran lah. Macam contoh suis yang terbakar, kita halakan bagi make sure betul-betul kena. Dan yang ketiga, iaitu squeeze. Kita boleh start picit. Bagi pastikan picitan kita dah berada dalam jarak yang betul. Kita tak boleh terlalu dekat dengan api, atau kita tak boleh terlalu jauh dengan api. Lain sekali kita perlu swab, iaitu ke kanan ke kiri atau atas ke bawah, supaya sebuk kering yang kita squeeze tu, yang keluar daripada pemadam api ni, berjaya diratakan kepada seluruh api. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Bukan sahaja pihak bomba yang harus memainkan peranan yang penting, tetapi kita sebagai masyarakat perlu bermain peranan yang penting. Yang pertama, tindakan pantas. Kebakaran selalunya mengambil masa hanya 5 minit sahaja untuk sebelum merebak menjadi api yang besar. Jadi kita sebagai masyarakat, kita boleh cuba untuk memadamkan api yang kecil dan yang selamat, atau kita boleh terus hubungi pihak bomba bagi mengawal api tersebut. Yang kedua, kita boleh buat pencegahan awal. Contohnya, kita dah tahu bahawa punca-punca kebakaran sering terjadi apabila kita sering menggunakan peralatan-peralatan yang rosak ataupun peralatan-peralatan yang berlebihan. Jadi, kita boleh kurangkan penggunaan elektrisiti di rumah kita. Dan akhir sekali adalah budaya selamat. Apabila setiap individu mempunyai kesedaran tinggi, risiko untuk berlaku kebakaran di sebuah kawasan akan berkurangan dan kita akan duduk dalam komuniti yang sihat dan selamat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada sedikit kata-kata untuk hari ini, ialah api semasa kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Jadi kita sebagai masyarakat perlulah mengambil langkah yang proaktif bagi membendung masalah kebakaran ini. Sekian daripada saya, itu saja.